Hai semua, Assalamualaikum. Hampa suka tak tom yum jernih atau tom yum putih? Ni favourite Kak Annie lah. Kalau buat ni memang Kak Annie hirup bermangkuk-mangkuk. Resepi dia sangatlah simple, tapi dia ada step lah yang hampa perlu ikut supaya tom yum ni dia tak rasa hambar sangat. Tom yum ni kalau hampa silap buat, dia akan rasa macam biasa saja. Tapi kalau hampa ikut step yang betul, dia akan jadi sedap, padu. Lepas tu hampa buat pula extra masam, extra pedas, lagi best, lagi jauh dia pi. Bahan-bahan pun mudah saja, tapi hampa pakai cili padi kampung, dia lagi sedap. Kena tumbuk dulu bagi pecah-pecah. Lepas tu dia punya daun ketumbak dan juga daun limau purut wajib kena letak. Dan tom yum ni tak payah tomat apa, hampa masuk saja ayak, lepas tu masuk saja bahan yang Kak ni tulis tu. Masuk yang tu dulu. Yang lain-lain tu jangan masuk lagi. Hampa kena pastikan hampa ikut turutan dan step yang Kak ni tulis dan Kak ni bagi dalam resepi. Baru tom yum hampa ni akan menjadi lebih sedap. Tom yum ni dia tom yum kedai siam yang lama-lama dulu, yang buka tahun 2000 dulu. Masa kedai siam baru-baru mula menapak di Malaysia ni, memang tom yum ni lah yang dia buat. Bukan tom yum yang pakai paste tu. Sejak-sejak dah ada tom yum paste dalam botol, kedai tom yum pun ikutlah pakai yang dalam botol. Tapi masalahnya, yang dalam botol ni bukannya tak sedap. Sedap juga, tapi dia letak terlalu banyak sampai dia dah overpower rasa yang bahan-bahan yang lain. Dia dah terlalu manis, dia dah terlalu pedas, terlalu masin. Dia dah tak rasa kemanisan udang, sotong, sayur-sayur yang kita letak dalam tu. Kadang-kadang makan daun ketumbak pun tak ada, daun limau purut pun tak ada bau. Paling stres kalau makan tom yum, dia tak masam. Kenapa tak masam? Sebab tak ada letak air limau pun. Okey, tadi bahan-bahan tom yum kita dah masuk semua. Last kali kita masuk daun limau purut dan juga daun ketumbak. Kejap lah. Hampa nak lagi sedap, lagi padu, hampa hidangkan tom yum macam ni. Letak dulu cili padi yang kita tumbuk tadi, simpan sikit kan untuk kita hidangkan. Letak daun limau purut dan juga daun ketumbak, dan terus siram kuah yang panas-panas tu. Lepas tu hampa nak makan, hampa perah lagi limau nipis dekat atas dia. Hampa kacau-kacau, lepas tu memang jauh dia boleh pi. Jangan lupa try resepi yang mudah sangat ni dan klik share.